Mak. Doktor Mati. Asal dia tak masuk Tak masuk. Dok Mak. Kita persilakan Lily Cyrus. Silakan. Nyanyi balik boleh? Tadi dia buka mulut, sungguh-sungguh nak nyanyi. Nyanyi balik boleh? Kau ni betul ni suspect. Jadi, abang boleh tak nyanyi balik? Alright. Kita nyanyi ramai, okay? Ni ramai Bismillahirrahmanirrahim. Don't you ever say I just walk away. I will always want you. I can't live a life running for my life. I will always want. Okay, abang, ada permintaan bang. Orang-orang belakang cakap boleh delete tak? Sebab orang tak nampak. Breaking Ball. Baru jelas sikit. Jadi sudah bersedia? Ada sudah bersedia. Mari kita kunci liriknya. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your wall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. You wreck me lah bro. You wreck me too. I love wreck. Okay. Apa kunci lirik tu? Siapa cakap betul liriknya satu persatu? You nak nyanyi? Alright, betul. Betul. Jadi kita bagi sesama sebanyak dia last. Permainan game Don't Forget the Lyrics. Okay, alright. Okay, saya cuba beritahukan kepada Sesuai. Tegas? Balik tidur mesti belum kangen tidur. Alright, jadi okay, so kita akan rehat sebentar. Tak ada rehat. Dan acara seterusnya Lucky Draw. Di memperjudikan nasib. Memperjudikan. Agak kancil tu. Okay, sekarang ni kita akan mencari pemenang bagi hadiah yang ke-20 daripada nombor 20 hingga ke-11. Saya nak try. Jadi, tuah anda berada di tangan mereka. Dan nombor ke-20. Saya kenal ni. Dia kalau kat Twitter bukan main lagi. Dia katanya dia pencetus inspirasi for teenagers. Berikan tepukan untuk Yun Mira. Ayo betul ke? Tak tahu nama dia. Mesti ada dekat sini nak tahu apa nama sebenar dia. Kita dah panggil Humira kan, nama sebenarnya. Nama sebenar? Waduh, orang Jawa rupanya. Mira Martopo. Oh, ini. Alright. Jadi apa nama sebenar? Apa nama sebenar Humira? Ada yang Singapura nak tahu juga kan? Ada yang nak tahu tak? Namanya? Nur Amira. Tu je ke? Tu je. Hyun tu mana dapat Hyun tu? Jung Suk ke apa ke? Jung Bong Bom Korea ni. Korea. Okay, alright, tanya. This is for you. Alright. Dan seterusnya, Yuan. Seterusnya. Dan pemenang yang ke-19. Yang ke-19. Oh, saya kenal ni. Yang belakang rumah. Okey. Pemenang seterusnya. Masni Ahmad. Muhammad lah. Masni Muhammad. Masni Muhammad. Siapa Masni Muhammad? Masni Muhammad satu. Masni Muhammad. Oh, ada. Kak Masni
Cantik manis menggoda. Macam cantik. Beng, orang rakam ya. Tak apalah, aku nak nyanyi juga. Macam cantik. Comel. Dah minum bohman lah. Filem pedang yang ke-18. Yeah. Silakan. 18. 14 dah. Oh, nyung kau cium. Bau rokok. Dia ni selalu suka mention saya kat Twitter. Tengok. Oh. Dia macam Nadiar. Wow. Berikan tepukan untuk Nadia. Hai Nadia. Macam This for you. Tahniah. Right. Okay, Aris. Oh saya. Aleng ah, lấy cái món cho hiểu tung qua. Leng ah. Weh, budak ni nakal ni. Budak nakal ni. Nakal budak ni. Nak ke sangat. Naughty sangat. Sampai sini Naughty Eva. Apalah sikit. You from Delhi? You from Italy? Alright. Okay, Okay. seterusnya. Ayah. Bukan Wan ke? Apa? Law! Apa dia? Oh! Cakaplah. Okay, so kami akan buat secara gila-gila. Alright. Okay, tadi kita dapat dah kuning. Okay, namanya memang sedap sangat. Sedap. Sedap, bermula dengan huruf S. Syaf. Berikan tepukan untuk Syaf. Syaf, hai. Lama tak jumpa Syaf. The denim and the flower kind of day. Alright. Dan seterusnya. Hadiah berupa, kalau nak tahu hadiah berupa apa? Cincin intan belian dalam tu. Amboi, jangan